Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama kami sekali lagi Jangan Saidi, bersama saya Firdaus. So, kepada siapa-siapa yang baru mengenali kami, bolehlah subscribe seperti kita di bawah. Jangan lupa tekan loceng untuk the next video punya notification. Okay, so hari ni apa yang saya cuba untuk bagi tahu ialah projek kami kali ni lain daripada yang lain. Sebab pertama kali kita tak buat rumah, kita cuba dekor office. Mari kita tengok macam mana kejadian ni. Okey, di tempat saya berdiri ni ada dua meja untuk kerani ataupun penyambut tetamu, dan juga kita pusing sini. Ini ialah tempat meeting. So ini adalah discussion. So apa-apa meeting kita boleh letak sini. So kita combinekan color kayu dengan fluted wall color dark brown ni. So dekat sini kita letak satu platform, yang mana kat sini nanti kalau kata owner pada company ni dah confirm untuk design dia punya logo, dia boleh letak terus dekat sini. Dan pada dinding ini kita buat satu texture seperti simen. So nampak macam ala-ala industrial sikit dekat sini. Jadi kalau anda perasan, tema kali ni kita cuba mengcombinkan lebih kepada maskulin punya item kepada bahagian ini, which is kita guna elemen kayu dan juga dark brown dan color-color gelap yang lain seperti color hitam. Okey, untuk geng-geng VVIP nak membawang, nak cerita projek berjuta-juta, nak ala-ala bagian holding, di sinilah tempatnya. Memang orang kata sini lebih kepada konsep-konsep yang lebih luxury. So kita ada letak pattern wall dekat sini, color yang orang kata lebih pada color dark grey. Kita ada letak coffee table, carpet seperti ini, dan decoration curtain-curtain. Dan pada bahagian ni kita ada letak untuk simpan filing ke apa ke kan, sumbat. Dekat ada wardrobe dan decorated punya frame. Cuma pada bahagian ni sepatutnya dia ada meja. Owner cakap untuk meja ni nanti dia akan bawa daripada office yang lama nanti. Okey, itu sebab sini kosong. Your soul. I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Pada asal ruang office ini ianya kosong. Sini tak ada, ni semua kita tambah kemudian untuk buat partition pembahagi antara VIP punya ruang dan juga working level apa semua ataupun guest datang dekat sini. And then sini pun sama. Dulu tak ada apa, kita 3 bilik dekat sini. So bilik kat sini ada 1. Ini nanti owner akan letaklah apa meja ke apa, tapi kita dah standby. So kosong je, tak ada apa sangat. Cuma nak bagi tahu kita ada 3 ruang bilik dekat sini sama je. So kat sini kita ada letak SPC, and then kita buat satu lagi partition di sini lah.
untuk bilik. And then yang kedua pun sama. Sini kita sama je 1, 2, 3, yang ni bilik yang ketiga lah. Kemudian kalau awak ke staff rasa nak makan, nak rehat untuk pantry, kita boleh pergi dekat sini. So bar table ni pun kita custom. Sama juga dengan meeting room yang di depan tadi, which is kita combinekan elemen kayu dan juga kayu hitam dekat sini. So bolehlah nak letak makanan apa semua, nak lepak-lepak untuk rehat santai, ataupun nak tengah berehat ni, nak bincang dengan kering, nak bergosip pasal post kalau tak berhenti kalau kita dengan sini boleh. Kita boleh healing di sini kawan-kawan. Okay lah. Devils hide behind redemption. Honesty is a one-way gate to hell. I wanna taste consumption. Get faster to waste oxygen. Hear the children sing aloud. It's music till the wick burns out. Be carefree lately, yeah. Just kicking up daisies. Got 1 too many quarters in my pockets. Count 'em like the 4-leaf clovers in my locket. Untied laces, yeah. Just tripping on days. Okay, pandang kepada saya, ruang tadi di sana adalah bilik yang di ujung sana ialah VIP tadi. Okay, di sini pantry. So pada bahagian ni, ini adalah surau. So kalau nak solat ke apa, adalah keselesaan sikit. Semayang, kita just letak simple. Untuk letak sejadah ke apa-apa lah kat sini, dan kita letak cermin. Cat tu basah. Kalau ni kau record dah lah aku tengah cerita ni.